kedua kita nak hantar siapa tu, Borhan lah. Orang pergi dekat train train Keiko Kamata train lagi. Nak hantar Borhan pergi larian Keiko Kamata. Ni hari kedua lah, hari kedua kita berada di Jepun Okey, Keiko Kamata. Okey, hantar. Ni kita akan ke sini ya. Okey. 40 okey cabaran dia. So insya-Allah harapnya finish strong lah. Okey. Okey, dia masih punya ni. Baik. Kita lari dengan sini Lari dengan sini. Baik. Okey. Kita bismillah. Berada dalam train lah, pergi hantar Borhan dengan Riwun Borhan dengan Riwun. Go Power Rangers. Dia masih dalam train lagi lah. Dia dah tak ada leher dah. Bioskop Power Rangers. Okay, moga Borhan selamat tiba ke Penamat lah. Dapat jalan akhir lah, Gambar Penamat. Sampai ke government building, nak pergi hantar Borhan lah di stesen apa government building lah, Takuhoma. Jadi kita terus pergi ke tempat larian dan dorang. Baik, jadi kena cepat laju. Jangan kena laju sikit lah, sebab diorang ni selalu tinggalkan aku. Jadi kena laju. Okey, baik. Hantar Borhan. Jauh lagi exit dia. Taklah jauh. Jauh lagi. Inilah gate 2 dengan 5. Sana kau nya. 5 sana. Okey, jadi hantar Borhan. Hantar Wun juga, hantar Wun. Sampai sini kot. Okey. Okey, jom kita hantar dia. Gate 3 Borhan gate 3. Gate 3. Ramai pelari-pelari Okey, jadi Borhan. Gate 3 is there. Is this gate 2? Di situ. And then 3. Gate 3. Okey, Borhan tak boleh masuk lagi. Ya. Ni ramai orang ramai orang. Okey. Sejuk. Pagi pun dah sejuk lah. Pelan-pelannya. Kita pergi ke gate 3. Gate 3. Yes. Okey. Dah nak sampai dah. Nombor 3 Borhan. Okey, baik Borhan. 3 4 5. Okey. Baik. Gate 3. Gate 3. Borhan. Okey. Gate 3. Okey, dah sampai dah pada Borhan. Okey, jadi kita dah sampai ke track nombor 3 tempat Borhan melepas. Okey, Borhan tengah siap-siap dulu bersama Abang Zul Abang Zul. Okey, inilah track nombor 3. Dah datang ke sini pun dekat 2 km kot. Jalan kot 2 ke 3 Kau semangat Wan. Okey. Penat kita jalan je lah. Jalan dan naik train. Balik rumah pun jalan juga. Balik rumah timbang berapa kilo tu. Puasa lagi. Puasa. Okey, jadi tak apa. Situ tak ada masalah. Dia puasa okeylah, sejuk kan. Dia tak panas. Okey, jadi kita tunggu Borhan. Kejap lagi kita ambil gambar dengan Borhan. Kita jalan ke tempat lain. Okey, mantap.
Kita tunggu Borhan dekat sini lah. Dekat sini. Borhan akan lari dekat area sini lah. Okey, jadi polis semua dia dah ni lah. Dah kawal lah orang. Kalau orang, jadi dia akan lalu ke situ lah. Ni bangunan apa, government building. Baik. Cantik lawa. Kat Jepun ni, taman kat Jepun bunga. Cuaca sejuk betul, tapi okey lah, ada taman bunga sikit. Okey. Awal. Hai, Allah ya tuanku. Syukur dapat pergi Jepun. Cantik tempat dia pun cantik. Pokok bunga. Dia ada lawa. Taman ni, taman. Okey. Jadi orang dah bertambah ramai dekat sini. Tadi tak ada orang kosong. Kita duduk sini dulu, tengok. Kita pun dapat spot yang terbaik ni. Betul-betul dekat depan berlari ni. Jadi boleh nampak Borhan lah. Kalau ada Borhan aku nak jerit lah, Borhan. Borhan dapat lah. Okay, jadi kita tengok Borhan lah. Kita punya sahabat lah daripada Melaka datang ke Jepun untuk marathon Tokyo Marathon 2026. Dan satu nak masuk Tokyo Marathon ni bukan senang-senang lah. Susah jugalah nak masuk, banyak halangan jugalah. Halangan satu DC nak masuk susah. Jadi dia dapat masuk tu alhamdulillah, memang terbaik lah. Jadi kita doakan lah supaya Borhan inilah dapat habiskan larian lah. Okey, baik. Kita tunggu sini sampai Borhan datang. Borhan adalah sini. Okey. Kita mula daripada Paralimpik. Paralimpik dulu mula start. Orang pakai tangan. Tak boleh. Paralimpik lah keluar dulu. Tepuk tangan, ambil gambar tau. Tak, aku nak tepuk tangan. Aku video. Ni pesa dah lalu lah. Dulu 10K kot. Okey, ni apa ni? Mantap. Oh, terbaik. Mantap. Tekan sini. Go. Tekan. Tekan. Hentak yang kasi Chan. Mantap. Tekan. Mantap. Lari laju lagi. Jangan bergerak. Tekan. Lari laju lagi. Borhan. Lari laju lagi. Kecu Borhan. Laju. Borhan. Genotek.
Lagi laju. Inatek go, Inatek go. Go. Un laju. Okey, lari Wan. Un, lari Un. Kumar, rush, lari rush. Mantap lah Borhan. Azu go. Nan, laju. Desi, laju. Pop. Meriah memang meriah, orang ramai. Ramai pelari beribu pelari ni. Untuk event ni. Memang ramai. Dia mesti ambil semangat. Sedan. Memang ramai orang. Ramai betul orang Haji Hafiz lagi. Ramai. Haji Hafiz go. Haji Hafiz. Go. Haji Hafiz. Go. Lari. Haji Hafiz. Lari. Mana Borhan ni? Tak nampak Borhan pun. Ada? Kan dah masuk. Ni dia dah sampai. Okay, bro. Ada tadi suruh dia lari sebelah sini. Kabus Bro, nak tekan ikut ke apa? Pasken mana? Pasken Borhan kat mana? Sini. Pasken dalam ah. Wah, Power Rangers. Mantap. Tak. Tadi dia dah pakai, lepas tu dia buang. Dia kan pakai plastik juga kan? Ingat baju dah pakai. Oh, ni apa ni? Night apa? Arabian Night. Dia passenger. Perempuan tadi P3. Dia 4. Ramai orang terlampau ramai. Lepak dulu. Kawal Kalau kau boleh nampak Borhan Camping ni, saya tu pun.
Boleh nampak kanai dia kan. Kalau dia orang bagi nampak ni sebelah tempat cari guna panai dia. Ni 4. Go go. Ni kebelok ni baru selamat. Burhan. Okay, jadi kita dah tengok Borhan tadi. Dapat tengok lah, Wun dah dapat tengok lah. Jadi kita dekat belakang ni. Kita dah nak gerak ke tempat lain. Kita nak pergi tengok pula apa dia, Tokyo Flea Market lah. Orang ramai gila, memang ramai lah. Ramai Tadi tak ada orang kat sini, kosong. Hari ni ramai. Masa kita nak pergi ni ramai. Jadi kita pergi tempat lain. Okay, kita gerak sekarang lah. Okay, tak. Okay, so kita boleh tengok ramai orang. Okay, kita ada geng Malaysia Malaysia boleh. Malaysia boleh. Okay, jadi kita pergi ke depan lah. Chicago, my sister. Yeah. Depan. Memang ramai. Ada geng Malaysia kat sini. Ramai juga orang Malaysia datang sini. Bukannya itu je, ramai datang. Nak tengok kita support lah kawan-kawan kita. Kita pun berlari juga support. Ramai orang rupanya. Memang ramai. Jalan sampai ke depan. Tengok dah ada apa dekat depan ni. Okey, ni Abang Zul. Kita jalan lagi ke depan. Tengok ada apa lagi ke depan ni. Jom. Lawa sebenarnya Jepun ni. Bangga dapat pergi ke sini. Memang cantik tempat dia. Cantik. Supporter ramai, supporter. Pun nak pergi ke mana pun? Singapura pun ada, Singapura ada, orang Malaysia ada, ramai-ramai sini, semua ada. Okay, kita jalan lah ke, kita nak pergi Japan Flea Market lah. Japan City Flea Market lepas ni. Japan City Flea Market. Jalan lagi. Ramai orang, memang ramai. Kita pergi Japan City Flea Market. Jom. Orang berlari lah. Tak habis-habis lagi orang lari ni. Memang ramai. Memang ramai gila orang berlari. Tak habis lagi. Okey, jom. Ni kita nak pergi ke Flea Market, Tokyo Flea Market pula. Japan Marathon, kita nak pergi Tokyo Flea Market pula. Okey, jadi bersama dan juga Abang Zul Mu dengan Abang Zul lah. Kita akan naik train pergi ke Diamond tu Diamond tukar kepada MO. Tukar. Jadi coding dia, tengok coding lah, berapa coding dia. Lepas kita naik je lah. Mesti ada nombor 1 dan juga 2. Kita nak pergi Tokyo Flea Market. Kita naik kereta api warna biru pula. Biru. Kita dah sampai ke Tokyo Flea Market. Jalan sikit lagi dah sampai lah. Kita nak tengok
Kat sini apa ada Kat sini apa yang ada. Kita tengok dulu. Mungkin ada barang-barangnya, benda-benda yang menarik ada kat sini. Nanti kita tengok dulu. Kita ronda-ronda dulu dekat Tokyo Flea Market. Ada apa kat sini. Jalan jauh juga daripada stesen. Ada Shinagawa Cumin Park. Shinagawa Cumin Park. Kat sinilah yang ada Tokyo Flea Market. Jadi kita dah nak sampai Tokyo Flea Market lah. Kalau hari Ahad datang ke Tokyo, kena datang ke sini. Jadi dia macam pasar karat Melaka je pun, lebih kurang lah gitu. Tak ada beza apa lah. Selagi tak tengah hari, tak panas, diorang stay menjaga lah. Kalau lepas hari tu, diorang dah balik lah. Lebih kurang gitulah cerita dia. Jadi kalau kita nak pergi kat sini paling bagus dalam masa ni lah. Dalam masa jam-jam ni okey lah. Dalam pukul 10, 11 tu okey lagi lah. Panas tu panas. Panas tu biasa lah. Tapi tak sepanas sangat lah. Jadi patutnya kita pergi pagi sikit. Sini dia panas di awal sebab dia pukul 6 dah ada matahari. Bayangkan kita dekat Malaysia pukul 6 masih lagi gelap lagi lah. Sini pun 6 dah terang lah. Dia macam kat Sabah lebih kurang. Jadi sinilah free market lah. Kita tengok lah beg-beg apa benda ke. Kita tengok boleh tengok. Okey. Kawasan ni memang besar. Nanti kita jalan je lah. Jalan je. Kita tak cari, kita cari tengok. Okey. Macam-macam ada Macam ada. Banyak beg-beg lah. Beg-beg banyak. Daripada Jepun. Ni banyak seluar. Kita nak cari mainan je. Okey. Inilah flea market. Flea market. Tengok ada apa kat sini. Pers-pers macam ada. Macam ada. Primo murah RM25 lah. RM1,000 murah. Tak mahal sangat Boleh lah harga dia. Ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kita kena tanya. Besar juga flea market ni. Ni macam flea market kita je, lebih kurang je. Sama je. Tak ada beza apa pun. Kita boleh tengok benda. Mana ibu ni? Tu sana. Ibu kat belah sana lah. Okay. Ibu nak tengok mainan ya. Nak tengok mainan. Tak. Okey tak. Macam ni je, nanti jumpa dekat depan je. Depan tunggulah, siapa cepat siapa lambat. Jangan tu lah. Sama je. Ni RM1,000. RM25 pun. Baju budak banyak baju. Macam mana? Cincin. Oh God.
Orang lama pun banyak. Orang lama. Jam tangan lama. Beg-beg. Beg paling banyak lah beg. Paling banyak. Harga dia pun boleh tahan lah. Tak adalah murah sangat pun. Mahal juga. 500. Dia lebih kepada barang-barang ni lah. Mata pakai. Mata pakai. Topi 4,000. Boleh aku lawa LA. Baju banyak. Macam baju ada. Ada banyak baju. Topi dia. Topi lelaki. Banyak macam-macam ada kimono pun ada orang jual kimono. Kimono pun ada orang jual. Topi banyak paling banyak topi topi. Yang paling banyak. Topi. Macam ada baju 1,000. Longgok Kira pun punya barang lagi gila-gila. Lagi ni ada longgok-longgok je barang dia. Macam dekat kita pasal karat lebih kurang sama je. Longgok-longgok lagi hebat. Lagi banyak barang tapi di sini banyak baju lah. Baju yang paling banyak. Baju paling banyak baju. Ini betul-betul jalan-jalan Jepun betul ni. Ini baru jalan-jalan Jepun yang sebenar. Kalau nak pergi Jepun, jalan-jalan Jepun yang sebenar, inilah dia. Ni tapi tu lah tak tahu nak beli apa sebenarnya ni. Tahu nak beli apa. Aku tengok benda sama je. Banyak benda lah macam ada. Banyak baju Baju. Baju banyak. We offer authentic designer items and unique Japanese clothes. Ni memang besar gila. Jadi pada kawan-kawan yang datang sini boleh datang lah. Besar gila tempat dia. Sampai ke sana, sampai ke sini penuh. Tempat dia memang penuh. Orang pun ramai. Jadi korang boleh datang ke sini lah. Terima kasih dan selamat menonton pada semua. Terbaik, mantap. Okay, kalau nak pergi ke Jepun, korang boleh tengok lah video Abang Iwan ni. Boleh kasih faham lah macam mana suasana dekat Jepun, macam mana nak pergi ke Jepun, nak naik kereta api apa semua boleh tengok video ni lah. Okay, jadi inilah dia pemandangan dia. Ni tempat ni betul-betul besar lah. Pada siapa suka bandel, tengok bandel memang paling sesuai lah. Tempat ni paling sesuai untuk cari barang-barang bandel barang-barang bandel dan juga barang-barang terpakai. Okey, terbaik, mantap. Jalan saya ambil video je sampai saya sendiri pun tak beli barang apa-apa pun. Berada di Tokyo Station Tokyo Station dekat Jepun lah. Tokyo Station Jepun Ni kita berada di sini. Tokyo Station Jepun. Tempat memang cantik. Cantik tempat dia. Okey, cantik tempat bunga. Berapa?这是已经发很久了，24年10月18日。Jadi kita sambar
benda ni memang sini okey lah harga dia. Ini kalau kat Malaysia dah 1000 lebih lah. Ni 1000 lebih DS cokin Ni kita simpan. Kat sini macam-macam ada. Macam-macam ada. Memang best lah. Tempat cantik. Berada di Tokyo Station Tokyo Station dekat Jepun lah. Tokyo Station Jepun Ni kita berada di sini, Tokyo Station Jepun. Tempat memang cantik. Cantik tempat dia.